Ya, saya kembali lagi, wahai penduduk bumi, untuk menghappykan anda semua. Tetapi kali ini, wish kita sedikit berbeza. Semasa saya dan pembantu saya sedang mengumpul kesemua wish anda untuk dihappykan, kami menemui banyak wish yang telah menyentuh hati kami. Terutamanya dua wish ini. Wish dari jiwa kacau. Kucing Happy, tolong dapatkan rawatan dan perbelanjaan untuk anak saya. Dan saudara-saudara, tolong doakannya supaya cepat sembuh. Serta wish dari Jeda Ilyas. Kucing Happy, kalau dapat bagi sedikit sumbangan untuk meringankan beban keluarga saya dan perbelanjaan Abah yang terlantar sakit, pasti Mak akan happy, sehappy Kucing Happy. Doakan Abah dapat kembali bangun, berjalan, bercakap, panjat pokok, makan nasi banyak-banyak macam dulu. Terima kasih. Dan kami juga tersentuh bila membaca berita tentang keadaan adik Farisha yang sedang mengidap kanser mata. Jadi, disebabkan kesemua warga Kuching sibuk di pejabat, saya telah menghantar pembantu-pembantu manusia saya untuk membawa sedikit happy kepada adik Aishifa Adawiyah, Encik Ilyas dan adik Farisha. Bagi membawa kejutan kepada adik Aishifa, pembantu saya telah ke kampung Mercang di Terengganu. Pada masa yang sama, disebabkan pembantu manusia saya lebih ramai dari pembantu kucing, kami sempat ke Muar Johor untuk bertemu Encik Ilyas. Kami juga telah ke Sungai Petani di Kedah bagi menghappykan adik Farisha. Kami harap sumbangan kecil yang ikhlas dari Jabatan Happy dan BSN ini akan membawa harapan serta sedikit kebahagiaan kepada adik Aishifa, Encik Ilyas serta adik Farisha. Mari kita sama-sama doakan semoga mereka cepat sembuh.